Gapai awan. Bagi penggiatnya, cabaran pengakap bukan hanya sekadar membuat simpulan tali ataupun perkemahan unggun api sahaja. Bersama wartawan Majalah 3, Zaim Helmi Zaini yang membawa anda ke Keluang Johor. Sejak 5 tahun lalu, inilah rutin harian Muhammad Nizarul Hidayati Umar. Dia antara 30 pelajar yang mendalami seni gerak kawat sebagai pengangkap udara. Pelajar tingkatan 5 ini merupakan antara pelajar terbaik Sekolah Tinggi Keluang Johor. Sejak 2009, Nizarul diberi kepercayaan untuk memikul tanggungjawab sebagai penerusi dan ketua pasukan pengangkap udara di sekolah ini. Sekolah yang ditubuhkan pada tahun 1939 ini telah mendapat pelbagai pengiktirafan dan anugerah baik di Malaysia maupun di serantau Asia. Dan apa yang membanggakan kita, seramai 12 orang pelajar pengangkap udara telah mendapat jemputan ke Istana Ara Perlis bagi mengiringi Raja dan Permaisuri Perlis untuk majlis penganugerahan pingat dan bintang Persekutuan Pengangkap Malaysia. Ini ialah pencapaian yang pernah dianugerahkan kepada pasukan pengangkap udara sejak penubuhannya pada 2005. Banyak anugerah khas pengangkap yang mereka perolehi. Antaranya adalah anugerah tokoh kurikulum daerah Keluang, anugerah kualiti tinggi Jabatan Pelajaran Negeri Johor dan rangkul anugerah Pentarapan Pengangkap Raja TPM Negeri Johor. Kejayaan yang ditempa menjadikan pasukan pengangkap udara ini turut mendapat perhatian program Jurubicara Malaysia hari ini sebagai ikon generasi muda. Saya masuk pengangkap ni daripada sekolah rendah lah. Sebab memang kita berpengangkap tu kita suka kan? Saya suka cara kerja berpengangkap. Kita rapat, kita macam family. Apa yang kita cuba buat, kita nak jadikan budaya berpengangkap tu sebagai satu budaya yang baik. Okay, sebenarnya pengangkap ni, kalau kita masuk pengangkap udara, kita tak tinggal pengangkap biasa tu. Takkanlah kita nak setakat di darat saja. Kita nak belajar juga apa yang ada kat bintang sana, apa yang menyebabkan kapal terbang. Ada siapa-siapa lagi yang belum ada kat sini tak? Tak ada? Yang perempuan cukup? Yang lelaki cukup? Pengangkap udara ni dia bermula dengan misalnya saya kelas 2. Kita belajar prinsip-prinsip asas, macam mana pesawat boleh terbang, apa yang menyebabkan pesawat terbang. Semua tu memerlukan tenaga, kos dan kemahiran yang sangat-sangat tinggi. Di Batu Berendam, Melaka. Di sini menempatkan ratusan pelajar yang mempunyai impian untuk bergelar juruterbang. Hari ini buat pertama kalinya, mereka dibawa untuk mendekatkan lagi asas pengetahuan udara di Akademi Penerbangan Malaysia atau MFA. Lawatan ini untuk memberi peluang kepada pengangkap udara menyaksikan sendiri dunia aviasi dan aeronautik yang selama ini hanya dipelajari melalui teori. Just like the one I'm holding in my hand now, the scale model. Red button below here. This is advantage. Saya mendapati mereka mempunyai potensi dengan bakat untuk menjadi seorang juruterbang pada masa hadapan. Saya harap mereka bolehlah meletakkan lebih banyak effort yang memerlukan untuk jadi seorang juruterbang, seperti akademik, pelajaran, mempunyai badan yang sihat dengan sepertinya. Inilah pengalaman yang beri kesan kepada Nizarul dan rakan-rakan pengangkap udara lain. Di usia 17 tahun, mereka diberi peluang untuk mengalami sendiri perasaan membawa pesawat dengan menggunakan sistem simulator.
program lawatan ke Akademi Penerbangan yang telah melahirkan hampir 2,000 juruterbang umpama menyiapkan semangat baru kepada Nizarul dan rakan-rakan untuk tingkat mencapai cita-cita yang mereka impikan. Pembabit Nizarul menyertai pengangkap udara mendapat sokongan penuh daripada keluarga. Apatah lagi, dia merupakan kumpulan pelopor Badan Persatuan Beruniform ini. Sebagai anak sulung daripada 4 beradik, dia menjadi harapan keluarga, terutama ibunya. Alhamdulillah lah, akak rasa bersyukur dengan memang akak rasa dia tidak dilahirkan memang bijak. Dari kecil pun dah nampak dia ni bijak. Sebagai seorang ibu, kita merasa bimbang, risau pun ada lah dengar dia nak masuk pengangkut udara lagi. Sekarang macam-macam kes kan berlaku. Oleh kerana dah minat dia, kita tak boleh nak halang lah. Saya amat terbuka. Saya biarkan dia, maknanya saya bagi kebebasan pada dia. Apa yang difikirkan elok untuk diri dia pada masa akan datang, dia jalankan terus. Dia bukan saja anak, dia merupakan kawan dan tempat saya untuk meluahkan perasaan. Sebagai kawan, dalam saya susah dan tersenang saya lah. Sabtu seawal jam 7 pagi, Nizarul dan rakan-rakan sudah berada di tapak latihan. Ini adalah sesi latihan kawat yang dijalankan bagi bersiap gerak-geri untuk malam Asia Pacific Squad Conference. Sebelum memulakan latihan, ketua pasukan perlu memastikan setiap ahli pengangkap bersedia baik dari segi fizikal maupun mental. Sebenarnya bukan senang untuk kita dapat undangan perasmian Asia Pacific Scout Conference. Ada aktiviti apa-apa pun, Pasukan Pengangkat Malaysia akan panggil pasukan kami. Ini adalah satu peluang yang sangat hebat dan kami akan cuba untuk jaga reputasi itu dengan sebaik-baiknya dengan memberikan reputasi yang terbaik. Laungan yel adalah cara pengangkap mengalu-alukan kedatangan tetamu-tetamu keharuman. Ia memerlukan semangat yang kuat kerana melambangkan penyatuan persaudaraan di kalangan anggota sebagai sebuah keluarga. Mengungkap persetiaan pengangkap, bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya usaha saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang setiap masa dan menurut undang-undang pengangkap. Mereka membina jati diri, semangat berpasukan, kepimpinan dan kesetiaan. Pengangkap udara mendidik generasi muda. Nilai-nilai murninya akan beri harapan kepada bakal generasi pelapis berwawasan. Sebulan sekali, pasukan pengangkap udara ini akan mengadakan malam kebudayaan. Ia bertujuan memberi semangat baru buat anggotanya untuk membina semula jati diri, disiplin dan semangat berpasukan. Amat sukar untuk mengekalkan budaya berpengangkap. Ini diakui sendiri Megat Muhammad Nizar Abdul Rahman, iaitu guru atau lebih dianggap sebagai bapa angkat kepada anggota pengangkap. Sejak dari sekolah rendah, saya memang berpangkap dan masuk ke sekolah menengah. Di sekolah tinggi Teluk Amir saya bersekolah dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 6 atas. Saya memang berpengangkap. Walaupun pelbagai rintangan saya hadapi kalau ikutkan.
saya cuba membina pelajar saya atau ahli pengangkat saya untuk terus dan terus tanpa berpandang ke belakang. Menghabiskan 4 hari 3 malam di Mersing Johor cukup untuk melambangkan ketahanan jati diri mereka. Setiap kelakuan dan persembahan ahli pengakap sepanjang 2 jam tanpa henti ini sebenarnya dipantau oleh senior dan guru mereka. Ia bertujuan bagi mencari generasi pelapis sebagai pemimpin kepada ahli pengakap di masa hadapan. Pelajar di sekolah tinggi keluar ni dia 2 dalam 1. Pengangkap biasa, kita tak pakai pengangkap darat, pengangkap biasa dan pengangkap udara. Tapi kalau kita melihat pada Nizarul Idafi ni, dia lebih menyeluruh dalam akademik pun dia cemerlang, kemudian dalam bidang kurikulum sangat cemerlang, terutama uniform dan kelab mereka cipta yang beliau ceburi, dan seterusnya menjadi pelajar idola pada kawan-kawan di sekolah ini. Tolong katanya si pemburu nasihat saya. Mari ke dalam bersukaria. Melalui perkemahan ini, mereka diajar kaedah dan prosedur menggunakan pakaian khas payung terjun. Ini adalah salah satu daripada sukatan pelajaran pengangkap udara untuk mendapatkan rencana kepandaian. Latihan sebegini penting bagi mereka kerana ia lebih mengutamakan ciri-ciri keselamatan seorang pengangkap udara. Setiap alatan yang digunakan mengikut prosedur yang ditetapkan untuk mengelakkan kemalangan. Antaranya pakaian jumpsuit, heat gear, beg payung terjun dan altimeter yang berfungsi untuk menyukat ketinggian di udara. Jika salah satu alatan ini diabaikan, ia boleh mengundang maut. Kejayaan yang telah dicapai oleh pasukan pengangkap sekolah tinggi keluar ini telah meningkatkan jati diri bukan saja kepada kumpulan pelajar-pelajar pengangkap, tapi juga kepada warga sekolah tinggi keluar. Dengan kemenangan yang mereka capai, ini telah menumbuhkan semangat sayangkan pada sekolah.